Hi Rider, sebelum korang check out baju hujan yang lain, bagi saya masa sekejap, saya akan review baju hujan yang ramai rider suka. Okey, baju hujan yang ada dengan saya sekarang ni adalah baju hujan jenama Starfield Knight. So untuk baju hujan ni, dia bagi hoodie kepada korang. Dia datang dengan dua lapisan, lapisan luar yang kalis air dan lapisan dalam yang selesa. Kain yang lembut dan selesa kalau korang pakai ni. Bagi baju hujan jenama Starfield Knight ni, korang akan dapat 3 poket. Poket yang pertama dekat bahagian dalam kat sini untuk korang letak handphone atau wallet. Lagi satu poket dekat bahagian tepi. Kat poket ni dia ada zip untuk tarik tutup dia. Ni poket yang kedua dan ini poket yang ketiga. Untuk baju ni dia ada hoodie. Hoodie ni boleh buka, dia ada butang kalau contoh korang nak buka. Untuk bahagian hadapan dia bagi satu zip yang lancar dan velcro untuk korang lekatkan. Saya tunjuk kat sini macam mana zip ni lancar atau tidak. Saya tarik daripada bawah sampai ke atas. Okey, ini zip dia, saya tarik daripada bawah sampai ke atas. Korang boleh tengok lancar atau tidak. Ini zip dia, zip yang sangat lancar. Lepas tu dia bagi juga velcro kanan kiri, korang boleh lekatkan daripada bawah sampailah dekat bahagian collar baju ni. Bahagian lengan dia datang dengan getah dan dia bagi juga velcro untuk korang lekatkan macam tu. Dan untuk seluar dia macam ni, seluar pinggang getah, dia ada logo Starfield Knight kat depan. Dan untuk bahagian kaki dia datang dengan satu velcro untuk korang lekatkan bahagian hujung kaki. Setiap pembelian korang untuk baju hujan jenama Starfield Knight ni, korang akan dapat baju, akan dapat seluar dan akan dapat juga satu beg secara percuma. Bagi korang yang tengah mencari-cari baju hujan, boleh pilih baju hujan jenama Starfield Knight ni. Boleh tekan dekat beg kuning dekat bawah. Sementara saiz yang korang nak ni masih ada.